إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, tabarakallah. Mesti tak ada mesti dengan tasyrif kita ada. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Allahumma barik lana fi Ramadan, fi syahri Ramadan, fi Ramadan wa ballighna Lailatul Qadar insyaallah. Masih kita di dalam Ramadan dan penghujung insyaallah. Semoga penghujung yang bermakna dan penghujung yang berhasil dengan janjian Allah Subhanahu wa taala, inna anzalna fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Insya-Allah nah. Gitu. Baik, alhamdulillah, kita teruslah dengan pengajian kita hari ini seperti mana kita janji minggu lepas, iaitu penerangan berkaitan dengan mat insya-Allah. Baik. Tengok buku kita sikit. Surat, ambil muka surat awal, mat asli kita dah. Baik, mat asli sudah, mat far'i muka surat 76. Muka surat 76 mat far'i. Far'i Baik, mat far'i adalah cabang. Mat ini adalah cabang, pecahan mat, pecahan yang telah berkembang disebabkan adanya huruf hamzah, tanda mati, tasydid dan lain-lain. Jadi mat far'i ini ada macam-macam lah mat far'i ni. Ada beragam. Di antaranya wajib muttasil pada jaiz munfasil. Itu kita ada tanda kening tu. Yang kita dah buat wajib muttasil, iaitu apabila ada tanda kening dan hamzah. Dan jaiz munfasil ada tanda kening dan hamzah yang bercerai. Itu semua itu mat lazim semua tu. Yang kita bagi 6 perkara pada minggu yang sebelumnya. Dan mak lazim musaqqal kalimi dan mak lazim mukhaffaf kalimi, itu semua ada tanda apa? Tanda kening. Baik. Dan mak far'i, iaitu mak far'i ni dia di dalam bacaan dia ada dua mak farqi ni dia ada dua bacaan, iaitu baca dengan
baca dengan panjang, iaitu seperti musaqqal kalimi, dan baca dengan seperti apa dia, tashil. Ini nanti kita cerita insya-Allah. Baik, kita ambil pada awal dulu, mak wajib muttasil. Wajib muttasil macam mana? Mak wajib muttasil. Wajib muttasil iaitu yang ada pada 6 yang saya bagi tahu pada sebelum ini, iaitu yang pertama, mak wajib muttasil iaitu apabila ada kening dan hamzah yang bersamanya. Ini nama dia mak wajib muttasil. Wajib muttasil. Ni. Kita ada 6 semua kan? Dia ada 2, nombor 2 iaitu ada kening. Di sini ni ya dengan waw sekali lah. Dan hamzah yang bercerai. Ini jaiz munfasil yang kedua. Yang ketiga iaitu apa? Yang ketiga, musaqqal kalimi. Musaqqal kalimi sama juga, ada kening, ada sabdu. Ini musaqqal kalimi yang ketiga. Yang keempat, mukhaffaf kalimi. Itu ada alif dan ada sukun. Sukun selepasnya. Sukun selepasnya. Baik. Nombor 5 ia berkaitan dengan kening juga. Ada lagi. Nombor 5 adalah mak farqi. Mak farqi ni sama. Mak farqi sama yang ni. Cuma dia ada perbezaan. Boleh baca 2 aja. Mak farqi ni iaitu boleh baca dengan apa dia, tashil. Apa tashil nanti saya beritahu. Dan baca dia dengan panjang, iaitu panjang seperti ini. Seperti ini. Baik. Dan seterusnya kita tengok pada mak ta'zim. Mak ta'zim ni ada pada kalimah la ilah. La ilah, mak ta'zim. Mak ta'zim ni ada pada la, ni la ni. Dan apabila bersambung dengan ilah. Bersambung dengan ilah. Kalau la saja yang ada tanda panjang ni, tak jadi mak ta'zim. Baik. Yang ketujuh, ni sukun dah habis. Habis takat tu dulu. Baik, kita ambil yang kening dulu. Baik. Yang kening ni kalau kita baca, contoh dia ada belakang. Kita nak contoh dia ada belakang. Contoh dia ada belakang ni. Contoh dia ada belakang ni, tengok. Contoh dia ada pada muka surat 78. Yang pertama, kita ambil contoh dia yang pertama, iaitu minas sama. Ni, yang pertama ni. Yang pertama iaitu contoh, kita ambil. Kita padam dulu. Kita padam sekejap. Nanti kita tulis lain. Kita ambil contoh yang pertama dulu. Baik, seperti mana contoh yang pertama, minas. Ni ada kening dan ada hamzah. Baik, cara membacanya iaitu memanjangkan. Kalau perkiraan, kalau kita kira kaedah kira dia macam mana, kita tengok kita kaedah kira dia. Dia adalah 4. Baik, ma adalah satu baris. Ni cara berkira, cara berkira. Pecah sikit. Bagi faham. Macam mana kita nak tahu baris dia banyak tak banyak tu. Baik, ma adalah satu baris. Ini satu baris. Alif satu baris, jadi 2. Tambah lagi kening di 2 ni. Ni 2 harakat. Jadi 4 harakat. Dan boleh ditambah dengan 5. Masa pilihan 5. Ini perkiraan harakat. Ni orang panggil perkiraan. Jadi kalau kita tanya dia panjang tu sebab apa? Sebab dia ada baris yang pertama. Baris satu adalah satu baris. Dan kening adalah 2 baris. Yang ini adalah satu baris. Jadi 4 baris lah. Boleh faham tak tu? Ini perkiraan, kaedah. Baik. Jadi cara membacanya iaitu apabila kita start daripada minas sama. Ma ni asal dia adalah ma, tetapi ditambah dengan 4. Jadi panjang.
1, 2, 3, 4. Dan boleh pilihan 5. Kita ambil 5. Baik. Jadi panjang dia adalah, bacaan adalah ini. Minas sama. Baik. Minas sama. Baik, tengok baris atas ni. Baris atas ni adalah Ra'sul alif ataupun kepala alif, A. Jadi A ni kepala ni letak di sini. Kepala A ni, kepala alif ni, alif saya, kepala ni letak di panjang ni. Baca dia bunyinya. Kalau ma bersambung dengan A, ma bersambung dengan A, alif lah. Jadi kita baca bunyi, jangan berubah A. Minas sama. U ke I ke tak? Ni I sini. Ni I. Mana kita nak pada ni mat. Kena faham mat. Kena faham mat dan kena faham apa yang kita perlu buat pada mat. Boleh Encik Usman? Boleh faham Baik. Ini namakan mat. Baik. Jadi boleh tak kalau kita mengkhianatkan kepala A ni, kita baca Minas sama. Boleh tak? Adakah kita baca bunyi alif? Tak ada kan? Kita baca bunyi A. Sebab tu lah kita kena bunyi A. Kalau bunyi A, berhasilnya lagu. Dia ada lagu dia. Kalau kita minas sama, minas sama, dah lari daripada A. Yang penting kita tahu panjangnya dan kita tahu cara kita mengambil asal pada panjang. Jadi seterusnya contoh dia minas sama, ima'a, ma pun sama juga dia. Ima'a pun sama juga tu. Adalah ma di sini adalah ma yang panjang. Minas sama ima'a. Dia mat ni bukan dia susah, tetapi yang susah kita nak kawal ni. Kita nak kawal asal dia tu. Kita nak kawal asal bunyi dia tu. Boleh? Boleh faham tak tu? Adakah boleh? Baik, alhamdulillah. Baik. Ini nama dia, kita nak kenal. Ini nama dia adalah mat wajib. Bukan panggil mat wajib. Mat wajib ni lah, nama dia mat wajib muttasil. Muttasil tu kita kata muttasil adalah muttasil ni adalah ni, tanda ni dengan hamzah. Ini muttasil, maksudnya dia plus, dia bercampur dengan hamzah dalam satu kalimah. Itu dinamakan muttasil. Jadi tujuan kita mengenali muttasil, iaitu tujuan kita mengenali bacaan pada panjangnya. Baik. Boleh ke ni? Boleh. Apabila kita baca, maka bunyikanlah panjang dengan harakat, mengikut gerakan jari ataupun mengikut gerakan perasaan pun boleh, tak ada masalah. Boleh. Alhamdulillah. Ini nama dia mat wajib muttasil. Yang pertama. Jadi mat wajib muttasil pada tip dia kita nak kena mengenali, iaitu apabila mat bertemu dengan hamzah di dalam satu kalimah. Jadi pertanyaan di dalam hati kita, macam mana kita nak tahu hamzah bertemu dengan mat dengan dalam satu kalimah itu? Sebab kita tak tahu bahasa Arab. Kadang-kadang kita tak tahu bahasa. Jadi kita anggap bahasanya hamzah dan mat dan hamzah besar ini, hamzah yang besar ini bersama dengan huruf mat, maka ia adalah wajib muttasil. Kalau ada satu lagi, iaitu hamzah yang bercerai sedikit daripada huruf mat, maka itu dinamakan jaiz munfasil. Jaiz, itu nama jaiz. Seperti nama mana nombor 2 yang kita akan belajar ni, InsyaAllah. Nanti kalau ada soalan nak tanya. Baik.
Baik, kita tengok nombor 2. Nombor 2 iaitu apabila hamzah yang asing, dia duduk asing satu ke atau dia duduk di atas alif. Jadi dia bercerai di antara mat dengan hamzah. Maka ini nama dia, ini wajib muttasil. Muttasil. Baik. Yang ini adalah jaiz munfasil. Ini lain. Munfasil. Munfasil maksudnya bercerai ni, atau berasingan. Muttasil iaitu bersama. Muttasil dengan munfasil. Itu nama dia dah mula pening lah. Tetapi tak apalah, insya-Allah. Janji kita ingat yang ni. Baik, kita tengok contoh yang nombor 2, iaitu contoh nombor 2 kita ambil di mana kita contoh nombor 2? Iaitu baris yang kedua. Inna arsalna. Inna dia ada baris kan? Dia ada atas tu. Inna. Baik. Dan ada hamzah tetapi berpisah dengan mat, iaitu huruf hamzah. Arsalna. Na pun ada juga. Na pun ada juga tanda ni. Baik. Inna arsalna ila, iaitu pada selepas badan ni adalah huruf hamzah i dan ila. Baik, kita nak ni sini poinnya. Apabila jumpa yang ni, maka dia akan jadi apa? Dia akan jadi panjang. Na, baca dia 1, 2, 3, 4 ataupun 5. Na. Bacanya inna. Ataupun khilaf itu tak apa, kita ambil di antara 4 dan 5 dulu. Khilaf dia ada boleh baca 2, tapi yang lebih baik adalah baca dengan 4 dan 5. Baik, kita baca. Ada nun sukun dan hidup semula na. Nun sukun sebab sabdu. Inna. Na jangan tinggal alif tu, kepala alif. Dan arsalna sama juga na di sini ya. Sal dan na lam mati dan na panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah jaiz munfasil. Bacanya inna arsalna ila. Jumpa kening ni, jangan lupa panjang. Baik. Ini nama dia jaiz munfasil. Jaiz munfasil Boleh faham ni? Boleh. Alhamdulillah. Baik, kita terus. Nombor 3. Dia tak habis lagi ni. Dia ada wakaf dia lain ni. Nanti wakaf saya akan cerita lain. Tak serabut ini. Baik. Ini baca dengan wasal. Nombor 3. Nombor 3 adalah nombor 3 adalah mat musaqqal, lazim musaqqal kalimi. Lazim musaqqal payah ni. Musaqqal kalimi. Baik. Faham di sini dulu. Musaqqal lazim adalah wajib. Musaqqal adalah menebal, tebal. Maksudnya tebal. Kalimi iaitu kalimah. Kalimi adalah kalimah. Baik, wajib tebal pada kalimah. Kalimah mana? Baik, kita tengok. Contoh dia bagi sini. Seperti waladhdallin. Kita ambil waladhdallin dalam surah Fatihah kita. Kita ambil ad-dallin.
Baik, dha ni adalah mad lazim. Ini mad lazim. Mad lazim di sini. Ni dha ni adalah mad lazim. 1 2 3 4 5 6. 6 di sini. Mad lazim kena jadi 6. Yang ini 4 ataupun 5, yang ini 4 ataupun 5. Mad lazim di dha ni akan jadi 6. Ni 6 harakat ni. Baik, ni mad lazim. Musaqqal di mana musaqqal? Musaqqal di sini. Ni musaqqal. Musaqqal di sabdu. Musaqqal di sabdu, tebal. Menebalkan pada huruf. Iaitu huruf apa? Kalau kita kata huruf lam, huruf lam lah, kalimah lam. Kalau kita baca macam mana? Dha jangan kacau dia. Dha 6 harakat. Cukup je 6 harakat, maka kita menebalkan di atas lam ataupun di atas huruf yang ada sabdu. Macam mana? Wala dhal. Tu tebal. Wala dhal. Ada? Tekan lam. Wala dhalin. Nampak tak? Nampak musaqqal tak? Ini nama dia musaqqal. Jadi kalau kita letak di sini, kalau kita letak sini, tak ada lagi boleh baik. Lazim adalah dha, yang dha ni lazim. Dha tu adalah lazim. Dha ni 6 harakat. Musaqqal adalah sabdu. Kalimi adalah huruf lam. Ini contohlah. Yang lain banyak lagi, banyak musaqqal ni. Tapi contoh dia macam ni. Jadi apabila kita baca lazim 6 harakat, musaqqal menebalkan di atas huruf sabdu, dan lam bunyikan macam mana? Seperti lam sukun dan hidup semula. Kalau kita kata lam mati dan hidup semula, lam dengan ya, li. Jadi kalau kita baca, kita bagi hak kepada makhraj lam. Jangan kita tarik daripada halkum kita. Gitu. Jadi kita kena tekan pada hujung lidah tu. Walam dhal. Bila kita angkat lidah tu baru dia menebal. Bukan walam dhal. Gitu tidak lah. Itu dia bukan makhraj lam. Makhraj lam dia datang daripada hujung lidah. Kenapa kita kena menebal? Sebab dia ada sabdu. Tanya satu lagi. Adakah huruf ini huruf yang lepas? Kalau kita kata huruf, kalau ikut sifat dia, tidak. Huruf ni adalah huruf pertengahan suara. Maksudnya kita kena angkat sedikit suara kita. Itu dalam kategori kita belajar sifat lama dah. Kita akan ulang balik hari nanti insya-Allah. Baik. Seperti mana contoh lain? Contoh lain daripada ini. Kita contoh lain kita daripada ini kita ambil mana? Sakhah, at-tamah. Tengok tamah. Ini special ni. Kalau tamatul kubra ni, dia bagi contoh ni. Ini special sikit. Sebab dia ada dua kali dengung. Baik, kita tengok dah. Tamah. Andai dia bagi tu apa dia? Yang ada. Baik, kita tengok ta. Ta ni lazim. Ta ni adalah lazim. Ni mad lazim sini. Ni mad lazim sebab dia ada. Baik. Musaqqal di mana? Ataupun menebal di mana? Hamzah. Hamzah dah. Sabdu. Baik, yang ada di bawah sabdu adalah huruf apa? Mim. Kan dalam buku kita lah. Baik. Baik. Dan ini adalah matu. Tamatun. Tamatu. Baik. Yang kita baca sini 6 harakat. Dan di sini ada 2 harakat. Sebab apa? Wajib gunnah pada mim. Jadi menebal pada mim dengan kita memberikan wajib gunnah. Jadi bacanya macam mana? Tammatul kubra. Dia beza dengan lam tadi. Lam tak ada. Lam tadi dia tidak ada gunnah. Dia bagi yang ada gunnah. Kita kata dha. Ini tidak ada gunnah. Maka tidak ada gunnah, tak perlu kita gunnah lah. Kalau ada gunnah seperti ini, maka kita kena bunyi gunnah 2 harakat. Tapi menebal di atas mim.
tammatul. Itu dia. Jadi panjang dia jangan lupa pada asal barisnya a. Kalau to adalah o, yang daripada a, tetapi dengan sebab huruf yang tebal, lidah mesti terangkat, lidah mesti terangkat, maka dia akan jadi o. Jadi o, to. Baik. Ingat garisan ini dan ingat sabdu. Maka nama dia mak lazim. Ingat garisan ada hamzah, mak wajib. Dan ingat satu lagi, ada garisan dan ada hamzah yang berasingan, itu nama dia mak jaiz. Cukup dah tu dengan kita kata mak wajib dan kita kata mak lazim. Cukup dah. Boleh? Baik. Ini untuk mengenali. Saya rasa kalau baca mungkin kita boleh ingat, tapi untuk mengenali mana ini adalah mak lazim musaqqal kalimi. Yang keempat, tengok yang keempat. Yang keempat adalah mukhaffaf. Tukar daripada musaqqal menjadi mukhaffaf. Tebal, mukhaffaf. Lawan tebal daripada nipis. Kalau kita kata lazim mukhaffaf, maksudnya dia nipis. Jadi di dalam Al-Quran, seperti yang saya kata, ada dua tempat sahaja di dalam surah Yunus, iaitu baca dia di sini panjang ni. Baik. Baca dia tugas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baca dia dan sampai kepada lam, barulah masuk dengan nipisnya, lemah lembut. Al-ana. Dua tempat saja dalam Quran, iaitu surah Yunus ayat 50. Ya, saya ingat ayat 50 dengan 90 pun tak ingat. Ayat 2 tu. Maknanya ada, sama je. Apa dia, kalimah yang sama dan baca yang sama. Jadi baca dia bunyi di sini adalah mukhaffaf. Sini mukhaffaf. Sini mukhaffaf. Mukhaffaf di sini. Apa dia mukhaffaf? Ringan ataupun nipis. Tidak sampai menebal, tak ada sampai kita kata bunyi sampai tebal, tidak. Mana menipis saja. Tetapi dia kita menebal atau menipis ini atas makhraj lam dan atas sifat lam. Baik. Ya, ini kalau kita kata kalau dalam Quran surah Yunus sahaja. Baik. Ni. Boleh faham tak ya? Boleh. Nanti kita akan baca nanti insya-Allah. Baik. Nombor 5, mad farqi. Mad farqi ni adalah asal daripada mad ni. Dia asal daripada ini. Asal daripada mad lazim musaqqal. Mad farqi ni adalah daripada qul juga sama. Bacaannya panjang tetapi selepasnya ada sabdu. Sama. Sama je. Bacanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi apabila masuk kepada huruf sabdu, iaitu adalah huruf za. Qul za. Za. Itu adalah dikatakan sama seperti musaqqal, tetapi dia farqi sebab apa? Farqi ni dia ada dua bacaannya. Dia ada baca dengan musaqqal. Dia baca dengan musaqqal kalimi. Dia baca dengan musaqqal ni, menebal. Dan ada baca musaqqal saya tulis sini musaqqal. Ada yang boleh baca dengan tashil. Apa pula Ustaz Tasdin? Tashil adalah baca dengan seperti ini. Seperti mana? Al-Zakarain. Sudah. Baca dia macam tu. Daripada macam ni,
Al-Zakarain. Baca dengan tashil bunyi Al-Zakaraini. Seperti mana A'jamiyun. Boleh? Sudah. Jam. Tapi kalau baca dia ada dalam surah, surah apa? Surah Nisa ke surah apa? Ni. Boleh baca dua wajah. Ustaz ingat tak Ustaz? Apa dia Ustaz Imam kita ingat tak? Zakarai tu. Dia ada dia ada lagi Qul Allah. Ingat tak? Qul Allah. Siapa juga tu? Tak ingat juga. Itu boleh baca dengan Allah. Dengan Allah. Boleh baca sekali lagi Allah. Itu nama dia farqi. Farqi ni sebab dia ada dua farak. Dia ada furuk. Dia ada pecahan. Di antara baca dengan musaqqal, boleh baca dengan Zakarain. Boleh. Dan boleh baca dengan Zakarain. Payah pula bunyi. Tetapi itu nama dia tashil. Jadi sama jumpa ni dan jumpa sabdu, maka ia boleh baca dengan musaqqal. Afdal baca kali yang pertama, maka ulama kata boleh kena ulang dua kali. Kalau dua kali maksudnya baca sekali lagi itu dengan tashil. Yang pertama baca dengan musaqqal, yang kedua baca dengan tashil. Ada dalam buku kita ni. Buku kita dengar. Itu ya. Ada dalam buku ni. Dalam buku kita tak ada tu. Kita tengok pada muka surat pada 79. Kita ada 79, kita ada baris yang kedua. Iaitu baca dia. Baca yang pertama iaitu A tu panjang dan masuk dengan za. Musaqqal dia za. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Lepas tu dia ulang balik. Ulang balik kali yang kedua, maka dia baca macam mana? Siapa pandai ni? Atasin Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Mungkin yang pernah dengar, mungkin yang tidak pernah dengar. Tapi itu boleh dibaca dengan dua wajah, dengan qiraat kita, qiraat hafaz lah. Gitu. Dia bukan satu ni saja, banyak. Dia ada banyak tempat. Dia ada, tak silap saya, dalam 5 ke 6 tempat itu dalam Quran. Banyak tempat. Iaitu baca dengan, boleh baca dengan farqi, boleh baca dengan dua wajah. Baik. Boleh. Yang pertama, kita ulang balik. Jumpa saja baris dengan hamzah yang bersama. Agak-agak ia bersamalah, tapi ada lah orang menegur yang kalau kita kata kita tadarus mesti ada menegurnya. Kerana ini adalah mak wajib. Ingat, mak wajib. Baik, jumpa pula kening dengan hamzah yang berasingan. Ini banyak ni, sangat banyak dalam Quran. Maka ini dibaca dengan jaiz, nama dia jaiz, baca dengan sama 4 dan 5 harakat. Ini jumpa kening bertemu dengan sabdu, maka dalam Quran semua akan jadi mak lazim musaqqal kalimi. Baik. Yang ini mak farqi ada beberapa tempat sahaja, tetapi dibaca dengan dua wajah ataupun dibaca dengan dua cara. Baik, gitu. Seterusnya kita tengok mat apa lagi? Mat ta'zim. Mat ta'zim dulu. Mat ta'zim pula, mat ta'zim. Sini kita ambil di sini. Mat ta'zim iaitu berlaku pada kalimah la dan ada ilah. Dia ada ilah la ni adalah la mat ta'zim. Baca dia adalah 6 harakat. Jadi kalau kita kata
Nak sempurna pada tahlil kena 6 harakat. Jenuh tak makan nasi kalau tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi mat ini, mat ta'zim ni adalah mat yang ta'zim, dinamakan ta'zim, mat ta'zim. Ta'zim maksudnya apa dia? Mengagungkan Allah. Jadi kita, bila kita sebut la ni, dia agung di dalam hati. Maksudnya dia rasa macam satu perkara yang sangat hebat. Sebab tu kita kata la ilaha illallah. La tu adalah mat yang kita panjang sebab kita nak tarik keagungan. Memanglah orang panggil apa, kalau lagu ke apa benda ke, kalau kita nak tahu kata sedap tak sedap, itu pada panjang pendek lagu tersebut. Gitu. Kita dengar Quran pun kita dengar di hujung-hujung je tu yang itu sedapnya kan. Gitu. Maksudnya di sini adalah mak ta'zim yang nak menjelaskan bahasa keagungan Allah SWT. Baik, kalau la yang tidak ada ilah, la, tapi la macam ni juga. Tapi tidak ada ilah. Kita ada ilah. Maksudnya la itu boleh baca dengan 2. Tak masalah. Afdal dengan 4 dan 5 dan baca 2. Tapi kalau ada ilah, buatlah yang terbaik, iaitu baca dengan mak ta'zim. Banyak dalam Quran ya, la ilah tu. Baik. Seperti mana contoh di dalam muka surat 79. Allahu la ilaha illahu. Dan terus kepada la ilaha illa ana fattaqun. Itu dia. Itu cara kita mengambil. Ingat tak tu? Ingat tak? Masa macam ingat tak? Ingat tak? Tapi ini bukan dia penyelesaian lagi ni. Ini untuk mencerita sahaja. Penyelesaian dia kita lambat lagi. Banyak lagi tu. Ini sebagai cerita. Dan kita perlu ingatlah cerita pun. Jadi kalau kita nak profesional tu, kena buka lagi buku sikit lagi. Baik, itu yang terbaik. Baik. Kita tengok pada seterusnya, iaitu mat apa lagi? Apa yang sebutkan mat lepas tu? Mat arilis sukun. Ini apabila mat masuk mat arilis sukun, maka dia tak ada lah kening ni. Apabila masuk mat arilis sukun, dia tak ada lah. Dia tak ada lah kening. Kita kena buang lah kening ni. Baik. Ada. Baik. Apabila masuk ma'arilis sukun, maka dia ada huruf, dia ada ya, dia ada ya, dia ada waw, dia ada alif. Baik, ingat ma'arilis sukun ni, apabila ada huruf satu lagi, huruf di sini, ini satu huruf, huruf akhir. Ingat, huruf akhir di sini. Aduh. Huruf akhir dia di sini. Ingat, ada satu huruf akhir Ini sama juga. Sini ada huruf akhir. Sama juga di sini. Ingat, apabila ada huruf akhir dan kita nak wakaf di sini. Di sini kita wakaf ni. Wakaf. Wakaf. Wakaf anda berhenti dah. Wakaf, kita wakaf sini. Wakaf. Ni huruf akhir di sini. Kita tidak nak bersambung dah. Tak, tidak bersambung. Maksudnya tidak bersambung. Tidak bersambung. Baik. Kita nak berhenti. Kita nak berhenti. Huruf alif ni. Ni huruf alif ni. Huruf alif, sekiranya dia bercampur dengan huruf ba lah, kita kata. Sekira. Ataupun huruf ya ni bercampur dengan huruf ba juga. Jadi B, ni ba. Ya, ini adalah bercampur dengan huruf ba juga. Contoh. Bu lah. Baik. Dan ada huruf di sini, huruf yang terakhir, maka kita, nama dia, kita tengok ma'rib. Mat maksudnya panjang. Panjang. Baik. Arid maksudnya payah-payah tulis. Arid. Ya. Lis sukun. Nama tu penat. Tetapi kita tengok mat
adalah panjang, maksudnya arid mendatang. Mendatang siapa men? Siapa mendatang? Meng siapa? Meng ni orang membaca lah. Yang membaca tu lah. Membaca tu lah. Mendatang. Sukun. Apa sukun? Mati. Sukun mati. Baik. Ni nama dia adalah kepada saya jelas. Baik. Mat. Ni huruf mat. Ni huruf mat ni. Jangan lupa ni huruf mat ni. Ni mat. Baik. Arid. Huruf yang terakhir ni kita yang membaca mendatang, iaitu huruf ni tak mati, tetapi kita mendatangkan mati. Kita yang mematikan dia. Seperti mana? Rahim. Seperti mana Rahim? Asal dia Rahimu. Asal dia Rahimu. Ni mat kan? Betul tak mat? Ini adalah huruf yang terakhir yang kita nak wakaf di sini. Faham Encik Osman? Encik Osman gimana tu? Baik, kita mendatangkan sukun. Maka mat ini akan dipanjang. Baca panjang. Nirrahim. 6. 4. Nirrahim. 2. Nirrahim. Boleh faham arid dia sukun je lah? Boleh? Semua kalau dia tak mesti kata dia duduk di apa dia, mana dia tak duduk di akhir ayat ke, tak kisah. Duduk di tengah-tengah ayat pun, tetapi kita mendatangkan huruf sebelumnya ada mat, maka mat ni akan dipanjang. Sebab tu mat ni apabila cara baca, dia tak bercampur dengan huruf yang kita sukun. Bukan Rahim gitu. Hi dengan mim tutup akhir. Rabbil alamin, tiba Rabbil alamin. Rabbil alamin. Mi panjang kepada ya pada mat. Panjang ya ni adalah terletak pada kita pilih 2 ke, 4 ke, ataupun 6. Boleh faham tak mat dia sukun? Baik. Mat arid sukun apabila berlaku pada wakaf. Apabila wakaf dan kita sukunkan huruf, kita mensukunkan huruf yang tidak mati. Tetapi kalau kita baca sambung, dia akan jadi mat asli. Kembali asal. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Bukan mimu, bukan mimi. Nirrahimil hamdulillahi rabbil alamin. Dia tak ada panjang lah. Dia tak ada panjang seperti mana pilihan lah. Dia akan jadi mat asli. Boleh lagi? Alhamdulillah. Barakallah. Baik. Baik, kita kata rabbil alamin. Al-alamin, kita kata Rabbil alamin. Rabbil alamin. Patutlah mi ni kita nak di sini. Asal dia Rabbil alamin. Asal dia Rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Kalau kita semua. Baik, apabila kita baca wasal, ya ni akan kembali menjadi mat asli 2 harakat. Dia tak boleh baca dengan 4 lah. 2 harakat saja. Faham tak arid dia sukun? Faham? Misal dia duduk di tengah-tengah. Saya ambil contoh dalam surah Fatihah ada kot. Iyyaka na'budu wa iyyak. Sudah. Nampak tak? Itu boleh jadi mat asli, boleh jadi mat asli sukun tu. Saya ambil contoh di dalam surah Fatihah. Iyyaka. Baik. Wa iyyaka na'budu wa iyya. Di sini kita nak berhenti di wa iyya. Memang tidak bagus nah. Tapi kita kata kita nak berhenti di wa iyya. Dia jadi mat dia sukun tak? Ni di sini ni. Asal dia wa iyyaka. Kita nak berhenti di wa iyya tu. Jadi mat dia sukun tak? Jadi tak? Kalau kita nak berhenti di wa iyya, boleh tak di situ?
Tak, memang tak boleh asalnya. Tapi kalau misal kita berhenti, dia jadi tak mad sukun? Jadilah. Sebab kita mematikan kaf, dan ya yang ada pada ya ni, ini adalah dua harakat atau empat. Dan jadi itu saya kata tadi, di dalam ma'rif sukun di dalam kita mengenali ma'rif sukun, iaitu mana-mana tempat kita nak berhenti, maka jadi ada sukun. Seperti mana dalam surah Fatihah juga ada lagi ya. Iyyaka na'budu. Ada sini. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzin. Boleh tak? Nampak tak siratal ladzin? Sudahlah. Ni baru betul ni. Baik, siratal ladzi, siratal ladzi, asal dia ladzina, siratal ladzina, zina, dia tak. Nah, baik, kita nak berhenti di sini. Memang tidak bagus lah, tapi nak cerita pasal boleh berhenti. Baik, apabila kita berhenti, kita matikan nun, maka nama dia alif dan sukun. Baik, ya ni mesti kena panjang lah, ikut pilihan. Jadi bunyi macam mana? Siratal ladzin. Sebab apa? Sebab dia boleh berhenti dan boleh menjadi ma'rif sukun. Sebab apa? Ingat, satu lagi, sebab dia ada huruf selepas mat satu huruf saja. Kalau dia ada huruf selepas mat dua huruf, tak jadi. Dia ada satu huruf saja dan kita mensukunkannya, maka ya di sini akan jadi panjang bacaan. Boleh tak? Boleh tak? Faham tak makna sukun? Baik, cuba kita buat ulang kaji sikit. Mat maksud apa mat? Mat maksudnya apa mat? Mat panjang. Mat a'rid lisukun. Lisukun. Baik, kita tengok contoh dia. Ar-Rahim. Kita kata al-alamin lah. Al-alamin. Baik. Mat di sini. Ni ya ni. Ni mat. Mat panjang. Panjang dua harakat. Ataupun empat ataupun lima. Ni mat di sini. Mat duduk sini ni. Baik, arid li sukun dua ni adalah sama. Duduk di sini. Duduk di nun. Arid li sukun mendatangkan sukun. Asal dia na, tetapi kita sukunkan nun mati-mati. Asal dia na, asal dia adalah na. Asal dia tu. Asal. Tetapi apabila kita arid li sukun, kita menjadikan nun ini sukun, maka di sini akan berlakunya nama dia mat arid li sukun. Boleh baca dengan panjang 2, 4 dan 6. Jadi Rabbil Alamin baca dengan mi. Di mi ni 1, 2 harakat, ataupun mi 1, 2, 3, 4, ataupun mi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bacanya Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Dan tutup dengan nun sukun. Tutup dengan nun sukun. Tutup dengan nun sukun. Jadi mi ni jangan bercampur dengan nun. Jangan sekali-kali bacaan. Sama juga Rahim, sama juga Mustaqim, sama juga Ain, Nasta'in, sama juga dengan Lin. Sama. Faham dah tu? Itu nama dia ma'rif sukun. Jelaslah. Tetapi kalau kita baca wasal, ini wakaf. Wakaf baru jadi ma'rif sukun. Kalau wasal, na akan hidup semula bersambung dengan Nar-Rahmanir Rahim. Maka ya ini akan menjadi ya asli, tak jadi ma'rif sukun.
Siapa yang pandai mat arid dia sukun ni 50% dalam Quran. Banyak. Start daripada mula-mula tu dah jumpa mat arid dia sukun dah. Dalam bismillah ada berapa mat arid dia sukun? Ada berapa kalimah kalau nak jadi mat arid dia sukun dalam bismillah ada berapa? Ada 3. Bismillah 1, Ar-Rahman 2, Ar-Rahim 3. Dalam bismillah ada 3 mat arid disukun. Kalau misal dibaca dengan arid disukun. Ini contoh. Ada kalau dibaca macam tu? Tidak. Tapi contoh. Nak bagi tahu kata ada arid disukun. Dalam Alhamdulillahirrabbilalamin ada apa? Alhamdulillah 1, Rabbil Alamin 2. Itu kalau kita nak menjadikan, kita nak mengenali ataupun kita nak buat menjadi ma'rif sukun, ada di situ. Ar-Rahmanir Rahim dah. Maliki Yaumiddin. Kalau kita kata Maliki tak ada. Situ ada di din saja. Maliki yaw situ bukan. Yaw situ adalah lin. Maliki Yaumiddin. Begitu. Baik. Boleh faham ni? Kita beralih sikit kepada yang ada alif. Yang ada alif di sini. Yang ada waw. Sama. Kalau kita kata as-salihun, muflihun, kita kata al-muflihun. Mim, muf, li dan huruf ha dengan waw. Baik, kita matikan nun. Bacanya mufli hu. Boleh baca dengan boleh baca dengan 2, boleh baca dengan 4 dan boleh baca dengan 6. Sama hu. Ingat, apabila kita bunyikan mat pada mat ni, maksudnya akan kembali kepada makhraj mat, iaitu ya. Kalau kalau kita kena baris atas adalah a. Kalau baris bawah bukan i, itu salah tu. Yi. Kalau baris depan adalah, kalau baris depan wu. Ini ingat, ini adalah apa panggil apa? Bacaan yang boleh menentu bahasa jadi sedap tak sedap. Baik, kalau kita kata muflihun, ni bersama guna yi, ini guna wu. Walaupun kita kata kita belajar mat, tetapi walau huruf yang mat itu pecah daripada harakat. Huruf mat tu mana bacanya muf. Kalau lam, li dan huruf hu, jadi kita bacanya muflihun. Boleh? Mudah ya. Ulang balik ni, kening yang ada hamzah. Kening yang ada hamzah bersama mat wajib. Kening yang ada hamzah yang berasingan jaiz. Kening yang ada sabdu mat lazim. Tak ada dah jaiz tu. Tu jadi mat lazim lah. Mat lazim, musaqqal lah sabdu dan kalimi. Baik. Kening yang selepasnya ada sukun mat lazim, mukhaffaf, kalimi. Mat farqi nanti satu ketika nanti kita baca mat farqi ni kena jelas betul-betul mat farqi. Tapi mat farqi boleh baca dengan mat lazim musaqqal. Baik, habis di situ masuknya mat yang ada kening di atas lam dan ada ilah. Maka itu nama dia mat ta'zim. Baca dengan 6. Dan masuk dengan mat arid lisukun. Mat arid lisukun boleh faham lagi tuan-tuan semua dan puan, boleh kena? Boleh tak arid lisukun? Tak apa kalau misal tersilap baca, ada orang dengar, orang tegur, tak apalah. Itu yang penting. Baik. Dan ada apa ni, maklin. Ada maklin sikit lagi, mat. Tak ada sikit ya. Mat ni tak ada payah mat.
Cuma kita nak kena ingat tu je lah. Maklin ni berlaku pada sama juga macam ni, tetapi dia bertukar dia. Kalau maklin dia bertukar, kalau asal dia mi, asal dia baris atas dan ya yang ada sukun. Dia bertukar. Kalau hu jadi baris atas dan waw waw ada tanda sukun, maka jadi maklin. Tu je. Kalau maklin ni dia bertukar baris. Yang asal baris yang dikatakan asli adalah yang tidak berubah, iaitu asal. Macam mana kita memahami mak asli? Baik, siapa boleh faham mak asli kena? Siapa boleh faham mak asli? Cuba pegang tu. Imam kita faham macam mana mak asli? Asal mak asli tu macam mana? Cuba beritahu sikit. Tuan Imam, cuba kita sikit. Mak asli. Baris dengan alif ya waw. Betul. Itu apabila asli ni adalah asal dia, kalau baris atas mesti dia kena jumpa dengan alif. Baris bawah mesti jumpa dengan ya. Baris depan mesti jumpa dengan waw. Tetapi satu ketikanya ini huruf ya ni asal dia ni asal dia ni ya sukun lah, waw sukun, ini mat lah. Ketika baris atas bertemu dengan ya, asli tak dia? Tak jadi asli lah. Dia jadi apa? Dia jadi lin. Ini orang panggil apa? Songsang. LGBT punya. Kalau kita kata nama songsang. Ini bersama. Asal dia adalah baris depan dan bertemu dengan waw. Tiba-tiba dia jadi baris atas bertemu dengan waw. Bukan asli lah. Apabila bukan asli, maka ini nama dia. Nama apa? Nama dia lin. Apa dia lin? Lembut. Lembut di ya. Lembut di waw. Seperti mana? Alaihim. Seperti mana? Dia ni lembut ya. Lembut ni adalah kita kena tahu sifat ya macam mana. Dan yaumiddin. Yaumiddin. Baik, lembut pada waw. Kita cari sifat ya. Kita cari sifat waw. Baik, sifat ya apa dia? Sifat ya, suara je nak suara. Suara lepas. Baik, nafas. Nafas tahan. Baik. Ya, apa pangkal lidah? Tidak terangkat. Lidah tidak naik mentutut, tidak naik tutut langit. Baik, ya adalah huruf yang susah. Baik, kita ambil dua ni. Apabila kita ambil dua ni, suara yang lepas dan tahan dia akan bunyi i. Dia akan bunyi i. Baik, ya tu adalah baris. Tu. Mana bunyinya? I. Mana bacanya? Alaihim ghairil maghai. Sama juga. Alaihim ghairil maghairil. Itu semua lin lah. Ghai. Ya, i. Asal mana? I. Itu makhrajnya. I. Lidah naik bertemu dengan langit. Ya. Ya. Mana bunyinya? Alaihim ghairil. Bukan lembut atas kita. Kalau lembut atas kita, saya lembut lain. Tok Imam kita lembut lain. Dia tak boleh lembut di atas sifat dia. Kalau waw sama juga. Suara yang lepas, nafas yang tahan sama sebiji dengan ni. Cuma beza dia, tak ada beza. Sebiji sama. Waw dengan ya. Waw dengan ya sama. Maka baca dia yaw. Macam mana yaw? Ambil wu. Yaumiddin. Itu adalah lin.
asli begini. Apabila bertukar baris, maka dia jadi lin. Boleh? Boleh tak je? Boleh, masalah ni boleh ke mana? Sekejap lagi hilang be. Baik, alhamdulillah. Tak apa lagi, benar-benar dengar tak apa. Baik. Seperti mana di dalam surah apa dia? Di dalam surah surah Al-Fil, surah Al-Fil betul. Surah ni, surah Quraisy. Seperti mana surah Quraisy berlakunya boleh dikatakan lin penuh. Lin penuh. Baik. Dia lin ni apabila dia duduk di pertengahan dengan tidak wakaf, makanya dia akan jadi lin. Apabila kita wakaf hujungnya, seperti mana ila fi Quraisy fi Quraisyin tu, Quraisy niyah ni, Quraisy, kita berhenti, kita sukunkan syin ni. Sama aja tadi lah, sama macam hari ni sukun, tapi dia tak sama apa baris ni. Mana kita baca punya ya ni lah. Ya ni lin ni. Lin ni boleh baca dengan 4, 5, boleh baca 4, 6, 2, 4, 5, 6. Dia ya. Jadi kita baca bunyinya Qurai, dekat pada ya. Quraish, baru tutup dengan shin. Quraish, Quraish, Quraish. Jangan lepas. Ish. Itu cara bacanya. Mana panjang mat di sini. Bukan panjang Quraisy setiap kali dia masuk dengan shin, tidak. Dia berebut dengan shin, tidak. Mana yang bunyi ya. Seperti mana hazal bait, hazal bait. Sama juga. Sebelum ba, ya sukun dan hazal bait. Di sini adalah panjang dia ni. Mana hazal bunyi ya. Hazal bait, baru tutup dengan ta. Seperti juga dengan apa dia? Zal bait, falyabudu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju pada waw. Kalau ju pada waw macam mana ju? Ju dah salah. Ju tu adalah ma'rif sukun. Ju minal khauf. Khauf ni pada waw. Panjang pada waw di sini 246. Khauf, baru tutup fa. Ya, itu adalah maklin. Apa beza di antara maklin dengan maklin dengan alif sukun? Beza dia sini. Kalau alif sukun dia asli. Kalau maklin dia tak asli pada barisnya. Boleh faham Asli ni adalah baris mengikut huruf huruf mat. Baris atas tak boleh jadi dah huruf lain, seperti kena bertemu dengan alif. Baik, kalau baris bawah tak boleh dia bertemu dengan huruf lain kecuali dengan huruf ya sukun. Baik, kalau baris depan dia akan bertemu dengan huruf waw. Alhamdulillah, begitulah. Boleh tak ni? Boleh sikit lah? Kau boleh banyak? Alhamdulillah. Baik. Dan yang seterusnya ke-9 adalah ma'iwat. Ma'iwat, saya rasa tak ada payah tengok ma'iwat tu. Maksilah ada kening juga, tetapi dia kening yang berada di atas ya kecil dan waw kecil. Itu ada maksilah. Maksilah tawilah, maksilah qasirah ni dia bezanya ada kening. Kalau kening tu panjang, nama dia tawilah. Sudah nama tu. Kalau yang pendek yang tak ada kening, nama dia qasirah. Apa dia tu qasirah? Qasirah pendek, tawilah panjang. Jadi panjang dia baca seperti mana? Seperti mak asli, seperti mana mak asliah, seperti mana mak wajib muttasil, seperti mana mat jaiz munfasil. Baca. Baik. Dan mak lazim mukhaffaf satu lagi ada kening di atas huruf, iaitu yang kita baca alif lam mim tu, ha mim, kita baca nun, semua itu adalah mak lazim mukhaffaf harfi ataupun mak lazim musaqqal harfi. Habis cerita dia. Habis nama ada tu je. Boleh ingat tak? Tak ingat. Baik, kalau kita buat sikit, ulang sikit baik. Kita ambil masa sikit baik. Kita buat ulang sikit.
Boleh tak saya buat ulang sikit? Boleh Saya rasa boleh ingat kot. Baik. Kalau kening jumpa dengan sabdu je apa dia? Kening jumpa sabdu. Tak kisah lah, fikir sikit. Kening jumpa sabdu. Mak lazim musaqqal, payah nama dia noh. Ya berbelik nama dia tu, nama dia tu, tapi tak apalah, kan saya sebutlah mak lazim musaqqal kalimi. Kalau kening bertemu dengan sukun, mak lazim mukhaffaf kalimi. Nak boleh ingat ustaz nama tu. Saya memang tak kisah pun, sebab nama pun saya kena hafal juga nama tu. Tapi dah sekarang ni dah mengajar, ingat lah. Baik. Kalau kening berjumpa dengan hamzah dalam satu kalimah, mak wajib. Kalau kening bertemu dengan hamzah dan berasingan tidak ada satu kalimah, mak, ingat jaiz sebelah rumah tu. Mak jaiz. Mak jaiz. Baik. Kalau mak farqi tak apa, mak farqi dia masuk di dalam mak tu. Baik. Kita tengok kalau kalimah la ilah itu adalah mak ta'zim. Apa lagi? Mak ada sukun saya rasa dah faham. Mak ada sukun. Mak lin kita dah faham. Tu je. Yang lain-lain tu ada 2-3 lagi tu saya rasa tidak payah. InsyaAllah susah. Tidak susah. Dan insyaAllah semoga baca Quran kita sempurna. InsyaAllah. Berapa harakat wajib muttasil? 5. 4 ni maksimum lah. 4. Kalau 4 tu pun dah dapat 100 lah sebenarnya. Tapi 4 pilihan 5. Pilihan 5 maksudnya boleh pilih 5 harakat. 3 tak lepas. 3 tak lepas Gimana kita nak tahu 3? Kita anggap bahawasanya panjang dia tu di atas rasa macam kita boleh buat 4. Maksudnya gitu. Apa payah ni harakat sebenarnya, sebab dia duduk di atas kita harakat ni. Tapi kita rasa cukup 4. Tapi kalau macam ni, idza jaa nasrullah tak cukup. Waladh kita kata idza jaa nasrullah tak cukup. Dia kena idza jaa nasrullah. Itu pun cukup. Tekan tu banyak sikit. Kalau boleh, kalau kita hangguk kepala boleh. Idza jaa nasrullah boleh. Tapi dalam sembahyang tak boleh lah, tu imam. Maksudnya kalau kita kat luar tu boleh kita buat harakat dengan hangguk kepala. Waladhdallin boleh. Ataupun kita tengok mahir Maqili bacanya nah. Dia ambil harakat itu, dia letakkan lagu dia. Waladhdallin. Itu harakat tu. Itu harakat. Itu kita nak bagi harakat tu di atas kita sendiri yang kita tahu apa kita nak panjang tu. Ingat kita bunyi imam-imam kan, bunyi macam tu. Berolak dia tu. Berolak dia tu bukan berolak saja, sedap lah dengar. Tetapi berolak dia itu menanda bahwasanya harakat dia yang tengah berjalan. Harakat tu. Was-samaa'i wat-tariq. Dengar. Tu lagu dia. Tetapi lagu dia tu bermaksud pada harakat tersebut. Tapi kalau kita tak ada bunyi A, tak bunyi Y, tak sedap dah. Tak sedap. Boleh faham dah tu? Boleh? Alhamdulillah. Apa-apa pun je semuanya dah, okey? Hari ni ia perlu ingat ya sebenarnya. Nama tu saya tak ada penting sangat lagi. Perlu ingat saja. Perlu ingat simbol dia macam mana, bentuk dia ni kita selesaikan berapa harakat. Itu je penting. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya semua. Habis kita jumpa. Baik, kita tak ada apa dah, kita tutup majlis kita insya-Allah. Alhamdulillah. Dia mula-mula agak start tadi dia rasa macam pening, tapi apabila belakang-belakang tu dia cerah sikitlah. Itu saya pun nak mengajar ni, bukan kata kita nak mengajar satu benda ni, maksudnya kadang-kadang tu kita nak telan sendiri, kita nak bagi tahu kata faham tak faham tu mungkin saya sendiri tu. Tapi saya yakin bahwasanya kita semua ni Allah Ta'ala bagi sama. Dan saya rasa kepahaman tu Allah Ta'ala pun bagi sama juga insya-Allah. Alhamdulillah. Cuma di atas kita kata selalu dengan tidak selalu lah. Kalau selalu macam saya tak apa, dia ingat lah.
Sebab saya duduk mengajar. Habis tuan-tuan, saya mungkin insya-Allah kalau selalu dibaca Quran, selalu kita ingat simbol, insya-Allah kita akan jadi orang yang Allah Taala sediakan kita Jannatul Firdaus nuzula insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, kita tutuplah majlis kita hari ni insya-Allah dah. Alhamdulillah. Dan kita jumpa lepas raya. Tak tahu bila tu. Tu baik tahu bila. Lepas raya tu bukan dia. Saya rasa tak ada kot sampai habis bulan raya kot. Ada lah, insya-Allah kita akan bertemu dan kita akan buat ulang kaji insya-Allah. Jewan lah, nanti belilah buku satu lagi lah. Kita mula lepas raya tu, dan kita mula buku tu dengan kita baca Quran lah. Satu minggu 2 ayat tak apa dah. Mana kita cuba pusing-pusing baca insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, kita tutuplah majlis kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يهدي قومنا بهدي القرآن فإنهم لا يعلمون. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jumpa lagi insyaAllah. Baik.